Ladies and gentlemen, in preparation for landing, kindly put your seats upright, store your portable, fasten your seatbelt, and ensure all electronic devices are switched off. Smoking in the crash cabin or lavatories is strictly prohibited. To avoid interference with flight system, kindly ensure to switch off all of your electronic devices, including your mobile phone. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengelakkan gangguan di dalam sistem penerbangan, sila pastikan peralatan elektronik semasa telefon bimbit anda telah dipadamkan. Terima kasih. Okay guys, so good morning. So kali ni kita kat Japan. So sekarang kita dekat Tsukiji Market. Ni kita nak pergi makan kentam. So ni kedai pertama. Kita sampai kat Kuragumi Tsukiji. Kita nak makan tu. Kita dengan tim Betul Havoc, tim Motor Maniac, Abang Meh, Pascal datang lagi. Kompas Raya. Pascal belum sampai lagi. So okay, jom tengok. Ini ikan fresh. Dah ada masak So ni kita pilih ikan apa yang kita nak. Ada lobster, king crab punya kaki, scallop. So dia akan bakar kat sini. Okay, so jom kita masuk dulu. Sementara ni pun belum sampai lagi Japan. Let's go. Okay guys, so ini kita mahala ke, bukan mahala lah, kita dah sampai Akihabara. So kat belakang aku ni ada kedai elektronik mall. So ini kita tengah jalan kaki dengan semua orang. Kita pergi pusing Akihabara. Jom. So Akihabara ni tempat barangan elektronik banyak kat sini. Elektronik, mainan, anime, and kebanyakannya memang barang-barang elektronik sah kat sini. So hari ni kita bawa kawan-kawan kita jalan kat sini, tengok barang apa ada, sama-sama kita tengok barang apa yang kita boleh PS. So jom, kita dah sampai satu part tadi, depan baru keluar train. Ni kita jalan, kita masuk mall, kita tengok apa barang ada, and tunjuk korang apa yang menarik kat Akihabara ni. Jom. Okay, ni ada satu lagi tempat menarik dekat Akihabara ni. Dia dekat sebelah building je. So ini ada gacha, apa nama dia, main telur ni lah, Semayang Majang daripada sana sampai sana. Basically benda ni banyak lah kat sini. Kau boleh pilih lah nak beli apa. Nak menang beli burung ke, onigiri, apa lagi ada, kitchen, apa benda ni, semua ada. So inilah salah satu benda yang menarik kat sini. Basically dia ada je kat mana-mana. Setiap building dia ada je. So ini building Soft Map. Ni ada elektronik lah. So kau nak cari handheld, handphone, gaming, PC lah, semua benda kat sini. So macam kat tepi ni, ni barang-barang anime lah. Ni kedai-kedai action figure, hobby shop, trader. Ni kedai ni dia ada jual konsol lama punya tau, yang second hand, tapi barang rare kat lah. Macam Game Boy ada, tape, cartridge ada. Dekat dalam ada banyak lagi. Harga dia okey lah, aku dah pernah pergi kedai ni. So okey, jom. Ini game station. Ini tempat-tempat orang nak main claw, nak menang apa-apa ke. Cumanya tak banyak kedai yang aku boleh rekod, sebab kat sini dia orang forbid nak recording. Ambil gambar boleh. Kedai game. Ni pun kedai game. Dia ada 7 floor kedai game ni.
So basically Akihabara memang banyak Can I just leave it here? benda-benda anime lah. Dia anime centered punya tempat. Untuk macam aku nak cari barang kamera ada, tapi barang baru lah. Barang kamera second hand aku tak jumpa di kedai. Nanti kita cari lah kalau ada jumpa kan. So okay, kita jalan dekat sini. Lepas ni kita tengok kita pergi mana lagi hari ni. Jom, let's go guys. So okay, ni memang geng diecast lah. Aku pernah selam kat sini, berjam kat lama nak kedai ni. So jom. Dari Desankuro. Nampak ni? Desankuro kecil, mini. Oh. Tomica. Banyak model-model and certain brand model pun yang kita tak pernah dengar pun ada kat sini. Hot Wheels memang ada lah, macam biasa. So agak banyak rare kat sini. Ini besar ni, Kosho. Padu mat. So ni Adib dah jumpa barang sikit untuk lucky draw fast card. Jangan lupa datang fast card, okey? Barang lagi roll kita 86. tak cikai weh. Ni barang rare weh. Kyosho weh. Hai. Siapa yang main RC tahu lah barang Kyosho macam ni. Ini true JDM Toys. Ya. Mana kita beli barang kat Malaysia tak nak. Kita punya lucky draw semua made in Japan. Okay, kita kat Tam-Tam. Kita jumpa apa? Hei. Kuruma. Retro Havoc. Imena Kuruma. Jangan main tau. Retro Havoc punya diecast ada jual kat Japan tau. Kau ada? Okay, so kita dah sampai kat Ginza. So kita sekarang dekat belakang aku ni Nissan Crossing. So daripada Akihabara kita naik train, kita berhenti kat Ginza. Sekarang kita dekat Nissan Crossing. So ni adalah tempat yang agak wajib lah bila trip kita bawa kawan-kawan datang ke Tokyo ni untuk tengok Nissan Crossing. So jom, dalam ni dia ada kereta show and ada barang-barang and ada coffee GTR. Let's go guys. So depan ni ada Nissan punya F1. Ini dengan livery Sakura 8-bit. Lawa tak lawa mat. Okay, sebelum tu silap cakap, ini Formula E. Jangan sandar. Ini adalah kereta Formula E. So kalau tengok dia size dia lebih kurang macam F1, cuma tayar dia lain. Dia punya aero pun lain sikit sebab dia tak ada engine besar kat belakang. Nampak dia punya diffuser semua fully carbon. Kau dry carbon tau. Okay, jom kita naik atas. Kita tengok apa yang menarik kat atas kali ni. Last time kita tengok ada Hako dengan GTR R35 T-Spec. So tempat ni free je, nak beritahu korang. Datang Tokyo, datang Ginza, masuk dekat Nissan Crossing ni free, tak ada bayar. And dia tak ada booking apa semua. Kalau macam nak pergi Nissan Heritage, kita kena booking lah. Kita tengok museum engine dia apa semua. Atas memang kena booking lah. So kali ni dia kereta lain lah. Dia ada 400Z Fairlady Z warna biru. Hi, hello, how are you? So okay, still sama lagi macam last time. Dia ada T-Spec kat atas. Ya? Yeah. Ya, kita ni tak jumpa dengan dia bawa T-Spec je. Flexing lah. Nissan memang suruh. Nissan kan suruh dia orang ingin Nissan kat sini semua. Okay, so
Bezanya 35 T-Spec ni, kalau tengok daripada depan, dia punya facelift lah. Dia punya lampu ada bentuk honeycomb lah. So T-Spec dia lebih sleek, match dengan warna emerald green, signature warna emerald green Nissan. Kat sini ada spec dia. Okay, nampak? Dia dekat emblem dia kat bawah GTR tu, dia tulis T-Spec. So okay, ni ada description dia, tolong baca untuk korang. GTR Premium Edition T-Spec. So sejak 2007 dah. Ni dia punya spec lah, korang boleh screenshot boleh baca. So okay, ni dia ada LED GTR kat sini, and dekat bahagian tepi ada dia punya merchandise. So logo OG Nismo punya bag pun ada 38 selipar Jepun. Ini kita boleh panggil dia selipar Jepun lah. Kalau kita beli kat Jepun, Nismo punya, kau berjalan memang laju, tapi kalau dapat kat selipar Jepun tu, kalau dapat kat mak kau, memang pukulan JDM kena kepala kau. So okay, bahagian sini dia ada merchandise macam baju, topi, stiker emblem Nismo dengan logo OG. Ada tray, rubber tray, untuk flexing lah barang Nismo. So sekarang ini baru, last time tak ada. Ada LED Z, mousepad, pen dengan keychain. Ada pedal slipper Nismo, glove, wallet. Wallet. Since dia wallet GTR, kalau korang pakai, duit korang confirm laju keluar. Laju keluar 3.8 lah. So ada diecast kat sini, ada cawan, macam-macam lah. Tapi selalunya orang datang dekat sini, yang menarik dia dia ada kafe. Sini dia ada kafe, korang boleh beli kopi dengan gambar kereta sekali. Dia tak ada bunga-bunga kat sini. Dia bagi gambar kereta kat kopi korang. Kau boleh pilih nak muka kau ke kau nak kereta. Muka kau ke nak kereta. So ni kopi, tempat chill lepak, dan itulah yang ada dekat Nissan Crossing ni. So Nissan Crossing ni menarik untuk orang yang datang minat Nismo, minat yang minat Nismo, yang minat Nissan, boleh datang ke Nissan Crossing. Tempat dia tak besar, tempat dia kecil je, tapi just nice lah untuk Nissan enthusiast macam Ali Kopa dengan Farah Darling kan. So okay, itu apa yang ada kat sini. So malam ni, petang ni nantilah next aku pergi ke Liberty Walk. Okay, so ni kita try beli kopi. So Amoy ni dia dah buat kopi untuk kita. Dia dah printed dia punya. Kita ambil 2000 GT sama dengan Papa. Yes. Kita peminat klasik. Yeah. Tunggulah, saya punya GTR. Abangnya GTR. Okay, tunggu GTR tak siap. GTR lah. Okay, Abang Din order GTR. Tapi Abang ni tak minat kereta dia, Abang ni minat logo. So Abang Mizinya, okay, mantap. Kereta sebiji. Oh betul. Mantap. Okay, terima kasih bang belanja. Okay, jom kita enjoy dulu kopi sambil tengok GTR yang lepak kat sini.